Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya muliakan Tuan Haji Syaudin dan Tuan Hajah Nuraini, para jemaah, datuk-datuk, datin, para guru dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita dapat sama-sama bertemu kembali di atas taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan pada kita, dan inayahnya, pertolongannya. Allah berikan kita kudrat dan dorongan yang besar untuk kita sama-sama terus istiqamah hadir bagi menuntut ilmu. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kebangkitan kita pada pagi ini, atas fitrah Islam. Lepas tu kita pagi-pagi antara doa yang kita baca bila bangun, apa dia? Kita baca Ahyana ba'dama amatana. Itu satu. Lagi satu doa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu kita tahu kan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kita, iaitu tidur. An-naum nisfu al-maut. Tidur ni adalah separuh mati, separuh kematian. Jadi maknanya half ke. Bila-bila masa kita boleh tak bangun terus ataupun itu je. Di antara dua je. Tidur ni adalah separuh daripada kematian. Jadi kita syukur kepada Allah dengan puji Allah setelah Allah matikan kita. Wa ilahi nusyur, dan kita yakin satu masa nanti kita akan dikumpulkan, dibangkitkan untuk bertemu Allah. Selama-lamanya kita akan tidur dan kemudian baru bangkit. Satu lagi doa, Nabi ada doa, Alhamdulillahillazi afani fi jasadi. Boleh ambil doa ni pula. So dah tambah lagi satu sunnah. Okey, boleh? Ikut? Saya kena tulis kot kan? Ke boleh ikut saya baca je tulis? Kan salah eja pula kan? Ni doa satu lagi, bangun tidur. Alhamdulillah. Sama juga, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi afani. Afani apa? Fi masya-Allah, fi jasadi. Kemudian waradda. Alayya ruhi. Wa adina li dan ingat hari-hari baca. Pagi-pagi ada kertas dah, tidur buka tengok nama-nama dia hafal sendiri. Wa adina li bi
zikrihi. Ni doa dia. 3 perkara juga, sama macam doa satu lagi itulah. Segala puji bagi Allah yang telah hidupkan kami setelah Dia matikan kami, dan kepadanya kita akan dibangkitkan semula. Itu kan 3 perkara. Ya, halan wa sahlan. Boleh duduk, boleh. Ya, tuan. Jadi kita cuba baca doa ni. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dhikrihi. Jadi makna dia pun besar juga. Makna dia pengaruhi hidup kita, pengaruhi kita punya akidah, pengaruhi kita punya amalan. Cuba tengok, perhatikan Jadi apa maksud dia? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sama, kita puji Allah juga. Kenapa kita puji dia? Kerana Dialah Tuhan yang afani, telah afan apa? Afiat, memberi kesihatan fi jasadi, pada tubuhku. Ada orang dia tengok bangun lepas tidur tengok mata dia boleh buka, badan dia tak boleh gerak kan. Tengok, jadi ini satu lagi. Jadi kita puji Allah kenapa? Bagi kesihatan pada jasad kita. Kemudian yang kedua, bagi kesihatan wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan kepadaku roh aku. Maksudnya roh ni apa? Dia ada keimanan, dia ada kesedaran diri dia. Ni dikembalikan roh kita. Wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan kepadaku rohku, roh aku, semangat aku. Kadang ada orang dia lesu bangun macam apa? Terpaksa bangun je, mana nak bangun sebenarnya kan? Sebab hidup dia penuh dengan stres ke apa ke. Hilang spiritual. Ini rohani, ini spiritual. Semangat kita bangun pagi, nak bangkit, nak buat solat, nak lakukan ibadah. Ini nikmat. Ada orang tak ada, bangun pagi tapi dah dia punya nikmat, semangat dia untuk jadi hamba Allah tak ada kan. Lain. Ini nikmat yang kedua. Apa dia? Sekali lagi, segala puji bagi Allah yang telah memberi kesihatan kepada jasadku, dan telah mengembalikan rohku. Kemudian wa azinali bi zikri. Ini yang paling besar sekali. Apa ni? Dan telah mengizinkan untukku, dan telah mengizinkan buatku untuk mengingatinya. Ini paling besar. Kan orang dia bangun pagi, ingat Allah tak langsung kan. Dia rasa macam semua yang dia buat tu sebab kudrat dia sendiri, sedangkan Allah yang bagi tu. Jadi ni ingatlah doa bangun pagi. Okey, dapat? Kita baca sekali dulu, lepas tu kita terjemah. Sekali lagi Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dhikrihi. Dah boleh hafal minggu depan kita cek surah-surah. Okey, baik. Apa ni tadi? Segala dah tulis ke? Dah tulis tak? Sekali lagi segala puji bagi Allah. Dapat yang pertama? Okey, yang telah menyihatkan pada jasadku, telah memberi kesihatan kepada jasadku. Itu makna lebih kurang lah. Saya buat terjemah mudah-mudah Telah memberikan afiat, kesihatan kepada apa? Tubuhku, dan telah mengembalikan kepadaku rohku. Dapat setakat ni? Ni saya nak padam balik ni. Dan telah mengembalikan kepadaku rohku, kemudian dan telah mengizinkan untukku mengingati siapa? Mengingatinya. Diizinkan kita untuk ingat dia. Jadi kat sini maknanya kita, ayat ni bila kita baca, maknanya seorang mengatakan apa dia? Ya, diri kita ni mampu buat bukan sebab kita. Sebab apa? Sebab dia. Itu dia. Kita serahkan, sandarkan semuanya kepada siapa?
kepada Allah. Ini akidah. Bangun pagi terus jaga akidah. Ini doa Nabi. Sunnah kita baca je dapat pahala sunnah, ikut sunnah Nabi dah. Okey, insya-Allah mudah-mudahan boleh hafal ni. So nanti bangun pagi berapa doa nak baca? Tambah 2 dah Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian alhamdulillahillazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi zikrihi. Baca dan hayati. Okey, boleh ya? Okey, ini yang saya teringat nambah sikit satu benda Baik, alhamdulillah. Jadi hari ni kita menyambung surah Tadabbur surah Al-Alaq. Jadi kita telah sampai pada ayat 13. Hari ini kita masuk ayat 14. Jadi bahagian separuh ayat daripada surah ini ialah cerita tentang orang yang ada 2 jenis manusia lah. Satu orang beriman, satu orang ciri-ciri orang kafir. Jadi di sini ada A ataupun ada dipanggil mukmin, dan ada kafir lah. Jadi Allah sebut perbezaan di antara 2 golongan ni dulu sebelum kita masuk perbezaan 2 golongan ni. Mula daripada ayat berapa? Ayat yang ke 6 tu. Bukan ayat 6 ayat seterusnya. Punca manusia ni sombong ni. Kemudian perangai dia, pertama Allah kata dia menghalang solat. Surah Al-Alaq ayat yang ke 10. Jadi satu, apa dia buat? Halang orang berbuat, orang buat baik. Buat baik. Yang ni pula mukmin apa dia? Melakukan ketaatan. Iaitu ketaatan paling utama ialah iaitu solat. Kemudian yang kedua, yang melakukan solat ni apa? Alal huda, di atas petunjuk, berada di atas hidayah, petunjuk. Dan orang yang ni pula mendustakan, kazzaba, petunjuk. Yang ketiga, menyuruh orang lain agar bertakwa. Sedangkan yang ini berpaling daripada ajakan takwa. Ni 2 lah, 3 benda ni. Ciri orang kafir dengan ciri orang beriman. Saya ringkas dalam ayat tu, daripada ayat yang ke 9, 10, 11, 12 sampai ayat 13. Hari ni kita kena jelas ayat ni ditunjuk orang kafir ni siapa? Abu Jahal. Dan orang mukmin ni maksudnya Rasulullah. Cumanya ibrah yang kita nak ambil daripada siapa yang perangai dia halang orang buat baik, dan bila orang tegur, orang bagi tahu petunjuk, dia apa? Dustakan petunjuk. Dan dia, orang ajak dia untuk buat takwa, dia pun apa dia? Paling
sebenarnya dia sama seperti perangai siapa? Abu Jahal. Ya, konco-konco Abu Jahal ni ramai. Jangan tengok pada title, tapi tengok pada sikap dia, sama tak? Jadi rupanya Abu Jahal punya versi banyak. Ni sebagai contoh saja. Zaman Nabi tu Abu Jahal tu adalah contoh utama. Nanti rupanya ayat ni nak beritahu lepas ni akan lahir versi Abu Jahal yang sangat ramai. Siapa? Ciri-ciri dia siapa? 3 ni. Jangan kita bersikap 3 ni. Sebaliknya kita sebetulnya sikap macam mana? Ikut akhlak Rasulullah. Juga ini pun boleh jadi ramai. Siapa mukmin? Kita kena ambil sikap ni. Apa dia? Ni, jaga solat nombor 1. Yang kedua, ni kita belajar cari hidayah hidup kita. Mesti hidup di atas petunjuk. Tak boleh abaikan Quran. Ni hidayah maksudnya Quran antaranya. Dia menunjukkan petunjuk, menunjukkan Quran lah. Dan yang ketiga apa dia? Bukti mukmin kita ni yang menyempurnakan kita sebenarnya yang ketiga apa dia? Orang beriman dia suruh orang buat baik, bukan dia biarkan. Sebab itu Allah cela siapa yang mendiamkan kejahatan, tak suruh orang buat baik, kena cela. Kita tak ajar orang takwa, kita takut dicela oleh Allah. Dahulu ada satu umat tu dia mulia, dia anak cucu Nabi, mulia. Tapi sebab apa? Sebab dia tak suruh orang buat baik, kan? Dia biarkan maksiat, Allah hina dia terus. Siapa golongan tu? Dia anak cucu Nabi. Tak dapat jawapan. Tak tahu? Dia anak cucu Nabi ni. Kita belum tentu lagi, kan? Kita bukan cucu, kita lebih jauh. Tapi kita umat Nabi yang nak ikut Nabi, kan? Siapa anak cucu Nabi? Memang title dia anak cucu Nabi. Sampai sekarang panggilan dia anak cucu Nabi. Syed Hussein, kita bukan, kan? Siapa dia? Syed Sharifah ni tadi? Dia tak, bukan. Maksudnya siapa? Bani Israel lah. Bani Israel, anak cucu Yakub tu. Bani Israel itu nama Nabi Yakub. Bani itu anak cucu. Bani itu jamak. Kita sebut Bani Israel. Kita sebut anak cucu Yakub. Faham? Yakub moyang dia, ayah dia siapa? Ishak. Ayah dia siapa? Ibrahim. Tu. Jadi ada seorang Nabi tu, ayahnya Nabi, moyangnya Nabi, datuknya Nabi, moyangnya Nabi. Siapa? Ni boleh buat kuis. Sebutkan seorang Nabi yang ayahnya Nabi, datuknya Nabi, moyangnya Nabi. Nabi Yusuf. Bagi ada. Nabi Yusuf, kan? Nabi Yusuf, ayahnya siapa Nabi? Siapa? Nabi Yakub. Siapa lagi? Ayahnya Ishak. Tu moyang kepada datuk kepada Nabi Yusuf. Dan moyang dia Nabi Ibrahim, moyang kepada Nabi Yusuf. Itulah dia. Dan Nabi Yusuf ni adik-beradik dia lagi 11 orang yang jadi tribe Bani Israel hari ni. Kan? Anak Nabi Yakub 20 orang tu. Itulah dia. Tapi Allah akhirnya hina golongan ni. Apa sebab? Cuba buka surah 5. Ni ciri-ciri ni orang kafir ni. Dia jadi hina ni. Padahal dia ni anak cucu Nabi, Surah 5, surah Al-Maidah ayat 78. Tengok kenapa Allah hina dia. Bukan Allah je hina dia, Nabi dia sendiri pun, pemimpin dia sendiri hina dia. Punya. Macam kita ni, kan? Ayah tu, anak dia kena tangkap, ayah sendiri pun hina anak dia. Kita bayangkan. Bukan sokong, bukan backup, hina. Bayangkan. Sampai macam tu. Dalam surah 5. Jadi kita tak nak ikut jejak generasi ni. Ayat 78. Tengok tu. Ayat 78 kita nak sampai 79. Ayat 79. Okey. Nampak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
dengar bunyi bising ni. Selak kertas lagi ni. Dah semua jumpa? Ada. Muka surat 121 Okey, semua jumpa. Alhamdulillah. Okey, kita baca sama-sama. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Tengok, perhatikan. Lu'ina maknanya apa? Ini bahasa Melayu pun sama guna. Laknat. Telah dicela, dilaknat orang-orang yang ingkar, kafir dari kalangan Bani Israel ni. Anak-anak cucu Yakub ni. Bani Israel ni mana anak-anak cucu Yakub. Nama Nabi Yakub, gelaran dia yang istimewa ialah Israel. Sebab Nabi Yakub antaranya apa? Isra' ni maknanya dia suka jalan keluar waktu malam. Itu antara makna. Ataupun makna lain dia adalah Israel ni, Isra' tu hamba, Il tu Tuhan. Abdullah, sama. Itu makna dia lah, bahasa Hebrew ni. Jadi di atas siapa Allah melaknat mereka ni menerusi lisan siapa? Nabi dia sendiri. Dan Nabi itu bukan orang lain. Nabi itu pemimpin Bani Israel sendiri. Nabi Daud, King David, raja mereka ni. Tapi rupanya raja mereka sendiri laknat rakyat dia sendiri sebab buruknya perangai mereka. Di atas lisan Nabi Daud mereka sendiri. Dan juga Nabi Isa, putera Maryam yang diutuskan untuk Bani Israel. Jadi kenapa mereka dilaknat sebegitu rupa? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu terjadi disebabkan apa? Mereka menerhaka dan mereka melampaui batas. Apa kedarhakaan dan pelampauan yang mereka lakukan? Allah nyatakan ayat yang ke-79. Ni antara benda yang Allah anggap melampau. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Dikederhakaan, maksiat dan juga pelampauan yang mereka lakukan ialah benda yang Allah nak highlight kat sini. Allah tak sebut tentang zina, Allah sebut semuanya. Tapi Allah sebut apa? Kepada punca utama berlakunya kejahatan semua tu. Apa dia? Mereka ini la yatanahau. Apa maksud dia? Tidak saling. Bila sebut tanahau tu, iaitu saling ingat-ingat, saling cegah-mencegah. Kalau yanhauna, mereka mencegah. Yanhauna anil munkar, kan? Mencegah. Yatanahau, macam tu. Contohnya kita baca watawasau. Apa maksud dia? Watawasau bilhaq, maknanya berpesan ke saling pesan. Bila kawan ni silap, dia ingatkan ni. Bila dia pula silap, saling ingat. Itu maksudnya. Jadi maknanya menunjukkan manusia memang sering buat salah. Tetapi kemuliaan dia bukan sebab apa kemuliaan manusia? Bukan sebab dia langsung tak pernah buat salah. Itu malaikat. Tapi kemuliaan manusia, bila dia buat salah, apa dia? Saling tegur, mengingatkan dan kembali taubat. Itulah jadi kemuliaan. Tapi bila manusia ni masing-masing buat tak tahu je. Ni saling tak cegah. Jadi mereka ini perangai dia apa? La yatanahau an munkari fa'alu. Yang tidak lagi ada dakwah saling mengingat-ingat, cegah kemungkaran yang mereka sama-sama mereka lah lakukan. Dan amat buruk apa yang mereka kerjakan. Dan ini perbuatan yang menyebabkan tercelanya mereka ni. Sebab itu sifat orang mukmin ni Allah sebut, cuba buka surah 9. Sebagaimana yang disebut dalam surah ni kan, 3 perkara penting orang mukmin ni apa? Dia buat kebaikan, dia jadi orang yang soleh, buat untuk diri sendiri, dan dia jadi orang yang muslih, yang memperbaiki urusan masyarakat. Itu kerja dia. Ni surah 9 ayat 71. Ya.
198 71. Saya letak sini. Oh. 71 Okey. So ayat ni penting untuk kita renungi dan serapkan jiwa ayat ni dalam jiwa kita. Sebab ni kewajipan kita nak jadi mukmin, inilah ciri dia Allah sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Jadi dan Allah nyatakan orang-orang yang beriman lelaki dan juga perempuan, sebahagian mereka masing-masing adalah awliya ubak. Maknanya apa? Saling melindungi, saling menolong. Awliya ni maknanya pelindung sebahagian yang lain. Itu lindung dari apa? Lindung daripada masalah dunia dan akhirat sama-sama. Semua sekali. Saling melindungi. Inilah yang berlaku pada Muhajirin dan Ansar. Jadi sama-sama berilmu masing-masing. Dia orang sama je lebih kurang dia punya tu. Sebab apa? Saling melindungi itu. Dan wayanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan mereka ni sentiasa menyuruh kepada perkara makruf dan mesti usaha mencegah daripada kemungkaran. Bila sahabat dia jatuh dalam lembah maksiat, dia akan tarik balik, selamatkan balik. Itulah kerja kita orang beriman. Sama-sama kita dengan kemampuan yang ada ni semua. Betul, kadang-kadang kita perlu orang yang kaya. Macam mana? Perlu bantu orang fakir miskin. Sebab apa? Fakir ni dia dekat nak kufur. Kita bukannya kesian dia sebab dia tak makan sebenarnya. Kita takut akhirnya dia kufur, akhirnya dia apa? Dia cela Tuhan sebab kefakiran. Kita yang kita samakan akidah dia yang paling utama. Sebab Nabi bimbang antaranya orang fakir ni dia paling senang nak nak menolak takdir Allah tu, tak terima. Macam tu. Jadi kita macam mana ni nak yang senang-senang ni? Kena bantu supaya dia tak rosak akidah-akidah dia. Itu antara benda paling besar kita kena buat. Itu sebab itulah tak cukup kita hanya bantu bagi makan. Apa lagi bantuan yang lebih makanan yang lebih utama? Makanan rohani dia. Apa dia? Ilmu kena bagi juga. Itu semua tu. Dia bukan sekadar perlu makan saja untuk fizikal dia, tapi ini dengan kemampuan dia punya had kan. Dia tak mampu apa-apa, kadang-kadang tak mampu nak belajar. Apa kita kena buat? Kena taja dia belajar. Semua tu. Jangan tinggalkan bahagian akhirat dia. Itu lebih utama lah. Itulah maksud orang ni, orang beriman ni, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan kemudian Allah nyatakan wa yuqimunas solah wa yu'tunaz zakah. Dan mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah. Dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi ini ayat ni reverse psikologi. Sepatutnya mana dulu? Solat dulu ke baru cegah? Cegah dulu. Yalah, dalam ayat ni dia cegah dulu kan. Tapi dalam ayat ni solat dulu kan. Solat dulu. Mana satu? Solat dulu. Tapi kenapa ayat kita sebut solat dulu?
Macam mana? Sebab jadi solat mencegah kemungkaran. Betul lah. Tapi kenapa solat? Maknanya cegah kemungkaran dulu, betul baru solat. Solat dulu. Solat tiang kan. Jadi kenapa dalam ayat ni Allah kata mencegah makruf dulu? Jadi ayat ni Allah bagi tahu matlamat solat ialah apa dia? Mencegah kemungkaran. Ayat ni Allah bagi tahu wasilah. Macam mana kamu nak mencegah kemungkaran ni, nak suruh orang takwa? Pertama kamu sendiri kena solat. Macam tu, sama aja benda ni. Tapi satu tu matlamat kita solat, akhirnya apa? Kita jadi orang yang mencegah, baru capai tujuan solat, KPI solat sampai. Tapi kalau solat tengok kemungkaran buat dia je, tak rasa apa-apa, sensitif pun, itu bukan. Bahkan halang pula lagi orang buat baik. Macam mana? Tak boleh kan? Jadi kita kena tengok balik spek tu sama ke tak. Kadang-kadang sini pun ada, sini pun ada, dah jadi. Kalau ada dua-dua ni sekejap macam ni, macam mana? Itu orang apa pula? Cuba tengok ayat 67. Surah 9 ayat 67, atas sikit. Ni ciri berlawanan pula. Nanti kita tengok balik 971 ni Tengok 67 kejap, intai sat. Surah ayat 71 tak habis lagi tu. Kita tak bincang. Muka surat yang sama, muka surat sebelah dia kan. Sebelah. Ayat 67, surah yang sama. Atas sikit. Ni 71 kan. Naik ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Jadi ayat ni dia kontra daripada ayat tadi. Tengok sekarang Allah beritahu ciri orang munafik pula. Jadi orang munafik lelaki ke perempuan ke perangai dia sama je. Apa dia? Ba'duhum min ba', sebahagian mereka, sebahagian lain sama saja. Ada tak sebut aulia? Tadi orang beriman ba'duhum aulia kan? Mereka saling lindungi. Tapi yang ni mereka saling menikam satu sama lain maknanya. Dia tak lindungi. Kalau nampak je peluang, dia akan jatuhkan semua. Ini ciri-ciri siapa orang munafik ni. Jadi ya'muruna bil munkar, terbalik. Orang beriman tadi ya'muruna bil ma'ruf, ini ya'muruna bil munkar. Mereka suka, dia cenderung kepada kemungkaran. Jadi Allah suruh bantu, dia kata dia suruh sekedekut. Macam tu. Kita balik je. Dan wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka pula halang orang daripada buat baik. Sama tak Abu Jahal ni dengan orang munafik ni? Sama, memang sama. Orang kafir perangai ni sama. Millatun wahidah nama itu. Al-kafiru millatun wahidah. Tak kisah kafir jenis munafik ke, kafir jenis terang-terangan ke, sebenarnya sama saja. Jadi wa yakbiduna aydihum, dan mereka menggenggam tangan mereka. Apa maksud dia? Kedekut. Nasullaha fanasiyahum. Maksud kedekut ni, kedekut untuk apa? Untuk masa ni kedekut untuk apa yang berkaitan dengan nak tolong usaha Nabi tu, dia kedekut. Tapi bab lain dia okey. Bukan kedekut semua. Jadi mereka lupakan Allah, maka Allah pun lupakan mereka. Nasullaha fanasiyahum, maka Allah biarkan mereka ni. Innal munafiqina humul fasiqun. Jadi Allah nyatakan sesungguhnya orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang derhaka kepada Allah, orang yang fasik.
Jadi orang yang mukmin tadi, balik pada ayat 71 tadi, tengok apa kebaikan yang dia dapat hasil daripada dia jaga solat dia dan hidup di atas hidayah Allah dan mencegah kemungkaran ni semua. Jadi Allah kata dalam ayat itu, ulaika sayarhamuhumullah, mereka inilah nanti orang yang akan Allah beri rahmat. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi di sini kita tahu, inilah kesimpulan daripada ayat 1 sampai 13 tu. Penting untuk kita ambil tahu ciri-ciri ni, 3 ni. Perbezaan di antara mukmin dan kafir ni, sama ada kafir nifak ataupun kafir terang-terangan lah. Okey. Dan kita tengok ayat seterusnya, ayat 14. Surah 96. Surah kita ini, surah Al-Alaq. Alaq tadi balik. Jadi kita saya hurai daripada 9 sampai ayat 13 yang kita dah bincang sebelumnya, ringkaskan. Inilah poin yang kita kena tahu, perbezaan di antara orang kafir dan mukmin tu. Jadi sekarang kita tengok ayat yang ke 14. Apa ayat dia? Alam ya'lam. Ni ayat dia pendek je. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Ayat 14. Okey. Terjemah dia apa? Jadi setelah Allah cerita tentang orang-orang yang dua ciri, dua manusia ni lah yang berlawanan ni, lalu Allah nyatakan alam ya'lam bi anna Allaha yara. Jadi ini celaan, teguran kepada siapa? Ini teguran kepada orang yang halang awam kebaikan, yang dustakan petunjuk dan berpaling daripada ajakan takwa. Jadi alam ya'lam. Jadi alam ni kita terjemah sesuatu, adakah lam apa? Tidak. Tidak. Lam ni nafi untuk masa, maksudnya masa akan datang. Ataupun kita kata tidakkah lah, simpulan daripada ni kalau kita rangkumkan maksudnya tidakkah. Ya'lam, dia mengetahui. Okey, perkataan ya'lam ni perkataan ilmu kan? Alima ya'lamu. Apa fungsi ilmu? Kita belajar semua. Kita dah tahu kan? Lepas tu tujuan kita belajar, ambil pengetahuan, tujuan kita nak tahu untuk apa? Untuk amal. Jadi bila amal tu, itu bukti apa? Pengetahuan tu dia tahu dengan apa? Tahu dengan ragu ke tahu dan yakin? Jadi kita ni nak ambil maklumat sebab kita nak yakin sesuatu kan? Sebab itulah kita nak tahu banyak benda. Contohnya nak beli apa? Barang ke apa, kita nak tahu dulu ni harga semua kan. Lepas tu bila kita dah dapat maklumat dan maklumat tu meyakinkan kita, baru kita bergerak seterusnya. Betul tak? Itu. Sebab itulah bila sebut kata ya'lam ni, maksudnya tidakkah dia ni mana literal asal ni, tapi maksudnya dia yakin maksudnya sebenarnya. Tidakkah ia meyakini? Tidakkah ia tahu, maksudnya ia sampai yakin betul-betul? Sebab ramai orang dia tanya, dia tahu, tapi dia yakin tak? Tak yakin pun. Kamu tahu tak kalau tak solat nanti ada neraka sakar? Tahu, tapi apa tu? Kamu tahu tak kalau mengumpat ni kan? Kan, betul tak?
Macam mana? Tapi dia buat juga kan. Sini dia tahu tapi yakin tak? Sebab itulah nanti Allah kata dalam surah apa? Allah kata kalau kamu tahu nanti ketika ni baru kamu yakin. Tak guna dah. Ada tak surah tu Allah kata? Ilmu sampai yakin, ada tak? Cuba buka surah 10 102. Ya. Surah At-Takatsur. Ayat 1 sampai ayat yang ke habislah senang. Cuba tengok surah At-Takatsur ni. Sampai ayat berapa dia? 8 dia. Surah 102 1 sampai 8. Ni kita dulu dah tadabbur dah ni kan. Ingat lagi tak tadabbur ni? Ada rekod ni. Tengok balik. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. At-Takatsur jumpa semua Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Jadi At-Takatsur ni telah menyebabkan kamu lalai. Apa makna At-Takatsur? Bermegah-megah. Kenapa seorang itu bermegah-megah? Takatsur ni makna dia bukan bermegah asal makna. Takatsara maknanya saling membanyak-banyak. Apa saja dibanyak-banyakkan. Jadi bila seseorang tu ada satu itu lebih banyak daripada orang lain, menyebabkan dia akan ada perasaan megah. Itulah terjemah dia bermegah-megah. Seseorang tu tak akan megah kalau dia sikit. Nak megah apa? Kalau pakai apa? Kapcai, nak megah ke? Tak. Nak megah apa kalau pakai slipper Jepun? Tak. Betul tak? Tapi kalau pakai baju oren macam ni, kemungkinan boleh megah. Tapi kalau ada orang lain lebih lagi, dia tak megah lah. Macam itulah ha? Sebab dia lagi banyak daripada orang, dia akan megah. Dia punca dia bahaya. Takatsur ni banyak. Jadi bahaya memang kita suka benda yang kita banyak, betul tak? Manusia memang dia cari benda banyak. Kalau boleh nak banyak tanah, banyak anak, banyak duit, betul tak? Tapi bahaya bila kita melayani banyak ni, menyebabkan kita boleh ada sikap megah. Bahaya. Banyak bini pun bangga. Dia kata orang yang satu bini penakut. Main-main. Betul tak kan? Tapi dia macam itulah maksudnya. Jadi apa saja yang banyak memang cenderung seorang manusia tu akan rasa hebat dan megah. Memang itu sikap kita, sikap manusia, tak boleh elak. Sebab tu Allah beritahu dalam ayat ni, alhaakumut takatsur. Memang bila kamu banyak daripada orang lain, memang menyebabkan kamu akan megah. Dan sikap megah tu tak baik. Sebab apa? Dia menyebabkan kamu lalai, terpesona. Alha ni lalai. Jadi sikap bermegah-megah tadi sebab banyak menyebabkan kamu akhirnya terpesona dan lalai dari matlamat sebenar. Nikmat yang kamu dapat tu sepatutnya buat benda ni. Tengok kamu jadi buat untuk apa? Megah-megah. Habis, rosak. Nampak? Bahaya. Jadi manusia itu selalunya kalau dia terpesona, dia layan ni sifat tu, apa jadi? Dia akan sedar bila? Hatta zurtumul maqabir. Masuk kubur baru dia sedar. Takut kan? Ramai orang rupanya dia sedar, dia baru bangun kan, baru sedar yang selama ni dia punya sikap dia bangga-bangga tu bila
Cuma kita tak dengar je. Cuba kalau Allah dengarkan kata-kata manusia dalam kubur, Allah boleh kan? Sekarang hilang. Sekarang dia hilang kan tu cuma buat nota. Jadi sampai masuk kubur baru sedar. Ni Allah bagi tahu, jaga-jaga. Tapi memang akhirnya memang semua akan menyesal dan sedar punya. Tapi janganlah sedar masuk kubur, biar dia awal. Faham? Betul lah makna hatta zurtum maqabir ni ada dua. Satu, sampailah kamu zurtu ziarah kubur. Maksudnya tak masuk kubur, tapi kematian sahabat dia menyedarkan dia. Penting tak? Lepas tu Nabi suka suruh kita antara cara kita nak nikah hati apa dia? Ziarah kubur. Nabi kadang-kadang pergi kubur Baqi' tu malam-malam, seorang-seorang dia je. Kemudian dia pun balik. Tapi untuk apa? Untuk rawat diri dia. Nanti aku akan duduk sini, sunyi kat sini, kat situ. Jadi sehinggalah kamu masuk kubur. Jadi kemudian Allah kata kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu semua yang bermegah-megah ni akan tahu nanti. Summa kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kamu jangan buat perangai ni, kamu pasti akan tahu nanti. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Nampak tak? Kalaulah kamu tahu dengan pengetahuan yang yakin. Sejak bila nak yakin? Kalaulah kamu yakin sejak sekarang, kan, selamat dah kamu. Tapi sekarang kamu hanya tahu je, tapi kamu tak yakin. Cuba tanya, yakin tak kita ada syurga neraka? Yakin. Yakin tak kalau nak masuk syurga macam ni? Yakin. Kan? Tapi yakin pula tahu. Tapi itu tanda tak yakin. Sebab tu yakin ni dibuktikan dengan apa? Dengan ketaatan, dengan perbuatan, dengan mujahadah. Jadi kalaulah kamu tahu dengan yakin, la tarawunnal jahim, pasti kamu akan melihat neraka jahim. Kita nak seolah hidup kita nampak neraka jahim sejak bila? Sejak sekarang. Bila Allah kata tentang neraka, seolah kita dah nampak sekarang. Tu yang yakin, benda gaib tapi pasti berlaku. Macam tu. Itu para sahabat Nabi ni memang, bahkan kalau cerita neraka ada yang sampai boleh pingsan. Punya dia macam tu. Berhayatan dia semua sangat jauh. Sebab dia bandingkan neraka ni, api yang kat dunia pun Allah buat kan. Neraka dahsyat, menakutkan. Mereka sama macam tu sekali mereka. Jadi kita belajar Al-Quran ni sampai yakin seolah kita nampak apa yang Allah gambar dari sekarang. Sebab nanti kita akan nampak betul-betul, baru nak percaya, tak guna dah. Kan surah Al-Sajdah pun beritahu kan. Apa dia? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absirna wa sami'na absarna wa sami'na farji'na na'mal soleh inna mungkinu. Ya Allah, kami dah nampak dah neraka ni, kami dah tengok dah. Ya Allah, betul. Sekarang baru kami yakin. Tak guna dah yakin masa dah tengok betul-betul. Sekarang kita kena belajar sampai yakin. Jadi kena nak belajar sampai yakin tu, kena belajar sampai faham ke ataupun belajar sampai tak payah faham? Nak baca Quran ni sampai tahu makna ke ataupun baca je? Boleh tak datang yakin? Tak boleh lah, kena dah tadabbur, betul tak? Itulah tujuannya. Jadi tujuan kelas ni nak bina kefahaman Quran sampai timbul rasa yakin, kita rasa takut betul-betul. Itu dia. Sebab tu tadabbur ni berkaitan dengan hati, bukan bahasa yang kosong. Jadi summa la tarawunnaha ainal yakin. Kalau kamu tak tengok, tak yakin sekarang, kamu akan tengok dengan mata kamu yang yakin tu. Tengok Allah kata summa la tus'alunna yauma idzin, dan ketika ini semua nikmat kamu akan ditanya yang kamu megah-megah tadi. Ketika ini habislah. Jangan sampai macam ni. Ini Allah ingatkan kita. Jadi sekarang ni ayat ni Allah kata apa? Dia ni tergamak untuk halang semua ni, kan? Halang semua ni, ataupun termasuk apa dia? Halang orang buat kebaikan, mendustakan petunjuk. Apa maksud dia? Contoh hari ni, contoh ringan. Contoh kita lah ni, masyarakat. Macam mana? Orang nak buat baik, apa halang? Boleh tak? Nak bagi ceramah pun tak boleh ke? Contoh kan? Nak tegur pun tak boleh. Halang macam-macam. Banyak sangat perkara, susah. Sampai contohnya halang juga kerana masjid lah. Kita tegur sikit lah. Cuba tu Allah sebut dalam surah 2. Cuba tengok ayat 114. 2114.
Isu. Tengok 2 ayat 114. Muka surat 14. 18. Muka surat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Jadi waman azlamu mimman mana'a masajidallah. Siapakah yang lebih zalim perangainya daripada orang yang menghalang masjid Allah ni untuk apa? Diimarahkan, disebut namanya, disebut perintah-perintahnya. Maknanya yuzkaru fihi ismuhu tu pada banyak sebut apa? Perintah Tuhan, bukan isu-isu lain. Tak ada. Semuanya mengajar manusia untuk takwa kepada Allah tu yang paling utama. Dan wasa'a fi kharabiha, dan dia berusaha dengan perangai dia tu menyebabkan masjid ini dia punya kekuatan masjid roboh akhirnya. Tak ada sampai pada matlamat. Sebab itulah masjid Allah ni, masjid ni milik siapa? Masajidalillah, Allah punya. Walaupun wakaf kita. Jadi apa yang kita kena buat, mana dia? Tengok orang yang layak, dia kata ialah ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Yang layak untuk imarahkan masjidnya orang yang benar-benar takutkan Allah. Maknanya apa? Dia akan jadikan masjid ni sebagai apa? Apa yang kita kena buat? Masjid ni sebagai khidmat sebenarnya masyarakat. Kena luas. Tapi kalau tak faham hakikat ni, itu nanti jadi masjid orang takut, orang hindari dan macam-macam kan. Banyak sangat birokrasinya, halangan, susah contohnya. Itu benda-benda ni kadang-kadang kita kena kadang-kadang bila masyarakat itu tak dididik kan, maksiat banyak, akhirnya masjid pun jadi masjid yang ketakutan. Apa dia? Habis dia masa kunci terus dah. Orang nak masuk masjid pun tak boleh. Akhirnya banyak orang masuk dalam masjid tak? Tak kisahlah orang tu nak masuk masjid nak buang air ke, tapi itulah, tak kisahlah. Sebab hikmat apa saja perluan manusia kan, contohnya. Jadi benda-benda macam ni, siapa-siapa yang ada masjid ni kena banyak cerita sikit. Macam ayat ni, kita tak nak jadi orang yang zalim. Sebab ni masjid sebenarnya adalah tempat yang paling dulu zaman Nabi kan. Tengok apa berlaku kat masjid Nabi. Ashabus Sufah berapa orang? Ramai duduk di situ. Bayangkan kan, Ashabus Sufah duduk kat situ. Tahulah orang-orang yang ni kan, mesti ada macam-macam PL. Tapi ada tak Nabi cerita tentang apa-apa ke? Tak ada. Mesra sungguh lah maknanya. Itu satu. Jangan jadikan tempat Allah yang mulia ni tempat yang apa dia? Ditakuti. Ini antara maksud halang kebaikan juga. Dan orang ini Allah kata lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati azabun azim. Jadi ni satu perkara lah. Dan dalam hal masyarakat juga apa dia? Dalam hal dosa lisan. Ni pun kadang-kadang sama juga. Bila seseorang tu dia buka aib orang, lalu ditegur pula, kena hentam balik contoh. Jadi dia dustakan petunjuk. Pun berlaku juga. Kadang kita tengok sedih, macam mana jadi macam ni?
dah berubah dah landscape masyarakat ni punya. Jadi benda-benda macam ni lah. Sebab itu Allah kata, kamu ni yang buat perkara ni, orang nak buat baik kamu halang, orang bagi tahu benda betul kamu main-main kan, orang ajak untuk takwa kamu buat sombong kan. Jadi Allah kata apa? Tidakkah kamu ni ataupun dia ni tahu bi annallaha yara. Cukuplah ayat ni sebenarnya penutup ni para ulama sebut ini sebagai satu apa panggil, tazkirah yang paling besar yang Allah bagi. Daripada ayat-ayat ni semua, surah ni antaranya core dia ayat 14. Inilah punca manusia akan taat kepada Tuhan. Betul tak? Bila kita nak buat sesuatu, cuba kita baca ayat ni. Kita nak buat jahat, kita baca di annallaha yara. Dia tak tahu ke yang Allah tengok dia buat ni. Jadi kita boleh tak stop buat tu? Kita akan stop buat. Ni penting. Ayat ni sebenarnya ulama sebut cukuplah kamu baca ayat ni kan, dan kamu hayati betul-betul ayat ni, dia boleh jaga kamu lah. Kalau kamu tak boleh hafal yang lain, tak apalah. Cuba apa ayat ni? Apa ayat ni? Punca kita akan takwa. Sebab utama kita takwa ni lah. Sebab kita yakin Allah lihat. Betul tak? Orang buat jahat sebab apa? Dia seolah dia tak rasa Allah sedang tengok dia. Tapi kalau dia yakin ayat ni, selamat dia. Cukuplah ayat ni je, cukuplah jadi ibrah utama sebenarnya. Sebab tu ni nasihat Allah. Jadi ayat ni ayat nasihat daripada Allah kepada orang-orang yang buat salah langsung tak sedar diri, langsung buat terus. Jadi ayat ni akan stopkan kita daripada benda-benda tu. Syarat dia apa? Yakinlah, hayatilah. Jadi alam tidakkah dia tahu bi anna Allah, bahawasanya Allah tengok yarah ni apa? Ia sentiasa melihat apa? Segala perbuatannya. Perbuatan yang mana? Sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi. Ini macam contohnya kita tengok dalam surah 67 ayat yang ke-13. 67 ayat 13. Dah hafal dah kot kan? Surah Al-Mulk tu kan? Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bizatis sudur. Ayat 13. Muka surat 563. Atas sekali. 563 atas sekali. Tengok Allah nyatakan tu. Wa asiru. Apa maksud dia? Rahsiakanlah ucapan kamu dalam hati je, cakap dalam hati je. Awijharu bih, ataupun keluarkan ucapan kamu jelas-jelas, nyatakan, jarkan dia. Innahu alimun bizatis sudur. Dia sesungguhnya dia maha mengetahui, dia tahu apa dia. Bukan ucapan kat luar ni, dia tahu kat mana? Segala isi dalam dada. Jadi maknanya apa? Ayat 13. Ayat 13. Jadi ini akidah kita, iaitu apa dia? Yakin dengan Allah yang maha melihat segala-galanya. Niat kita semua Allah tahu. Jangan nak tipu dia. Itu soalannya. Kamu tak boleh tipu aku. Kamu buat baik pun aku tahu baik ke tak baik. Nilai aku. Orang lain mungkin rasa baik, tapi aku tahu. Tu. Sebab aku tahu, bukan aku tahu kat luar ni. Aku tahu apa? Isi dada kamu. Punyalah. Jadi ini orang yang akan dapat kebaikan ni, khasyah, takutkan Allah. Baik. Kemudian kita sambung sikit ayat. Ayat 15. Ayat 13 tu kita tak payah baca dah, tak apa. Dah buka tadi Tak apalah, kita baca saja dulu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Dan ucapkanlah ucapan kamu dengan rahsia, perlahan-lahan, ataupun kuatkanlah suara kamu, sama saja di sisi Allah. Dia tahu bukan ucapan, dia tahu isi hati dalam dada. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Jadi patutkah dia yang cipta kamu, tiba-tiba dia tak tahu apa yang dia cipta? Tak patut. Dan dialah yang maha halus, lagi maha mendalam pengetahuannya. Jadi ayat ni antara ayat penting untuk dilindungi lah, menjaga kita sebenarnya. Ayat ni protection, ayat ni. Jadi bila kita nak buat apa-apa, macam mana cara kita nak jaga? Ni alam ya'lam bi anna Allah yara, kita boleh. Dan ingat juga ayat ni. Niat ni, ayat ni untuk lagi dalam niat ni. Wa asirru qaulakum awis harubi innahu alimun bidzati sudur. Jadi kalau kita dah buat sesuatu tu kan, kita boleh ingat ayat ni juga. Allah tahu niat kita apa. Itu satu. Baik. Kemudian datang ayat yang ke 15. Saya pandang ni lah. Ayat 15. Apa ayat dia? Surah 96. Terus masuk ayat 15. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Oops. Kalla la in lam yantahi tahi dia tak ada ni. Lanas fa'am bin nasiyah. Lanas fa'an bin nasiyah. Okey. Kalla. Jadi kita terjemah macam sebelum ni, terjumpa sebelum ni ada ni afrodak wa zajar. Maknanya Allah nak tegur dan nak tegah. Nak tahan dan nak tegur. Jangan buat macam ni, maksud dia. Jadi sekali-kali tidak. Terjemah dia sekali-kali tidak. Tidak. Jadi apa takdir dia? Jangan bersikap demikian. Apa dia? Fokus pada apa sikap demikian ni? Pada ayat atas ni. Jangan bersikap demikian. Kamu tak yakin langsung Allah tengok. Jangan kamu rasa macam tu, bahaya. Yakin. Jangan bersikap demikian. La illam. La ni pasti. Pasti. Jika lam tidak yantahi, ia berhenti. Berhenti apa? Berhenti buat ni. 3 ni. Daripada sikap ni. Halau orang buat baik, dia tak buat lagi, dia terus buat yang ni. Dia terus dustakan petunjuk, dia terus paling. Selagi dia tak berhenti 3 perkara jahat buruk ni, apa dia? La. La lagi apa? Pasti. Nasfa'an ni sebenarnya kan, kalau dalam bahasa Arab lah sikit, ni ada tanwin kan.
Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, tanwin ni khas untuk isim. Hanya kalimah isim je boleh ada baris tanwin. Yang ni bukan isim, ini fi'il mudhari', tapi tiba-tiba ada tanwin. Faham? Ada belajar tak? Macam mana fi'il mudhari' boleh ada tanwin? Siapa ada belajar sikit? Jadi sebenarnya isim je boleh tanwin. Contohnya azabun, kan? Aliman ke? Ni. Tapi yang ni sebenarnya kalimah asal dia, bentuk dia macam ni. Jadi tanwin ni bukan tanwin untuk tanwin isim. Tanwin ni hanya tanwin untuk bunyi, bukan tanwin isim. Dia asalnya bunyi ni, tak, kalimah dia macam ni. La nas fa an. Ni kalimah ni, tulisan sebenar dia. Tulisan sebenar dia macam ni. Ni kena tahu keunikan bahasa Arab ni. Sebenarnya tulisan dia macam ni, bukan macam ni. Nasfa'an. Ini namanya nun taukid. Jadi kat sini ni dua taukid. Yang ni taukid penegasan, pengukuhan sumpah. Yang ini juga taukid yang ringan. Ni taukid yang ringan. Jadi taukid dan taukid dua. Maknanya Allah kata kami memang akan sungguh-sungguh apa? Rentap. Nasfa'ah ni akan apa? Rentap. Ambil terus. Jadi apa dia? Bin nasiyah ni, hubung kepala ni, apa Allah buat? Cabut terus. Ni maknanya brutalnya. Lagi satu kali. Dahsyat macam tu. Dan benda ni confirm ni, Allah siap sumpah, pasti confirm punya. Siapa yang buat ni confirm akan kena kesakitan yang dahsyat ni. Allah akan rentak dia. Jadi ini satu apa? Amaran tegas daripada Allah. Jadi sebenarnya baca dia macam ni. La nasfa'an bin nasiyah. Jadi ni kalimah asal dia, fi'il dia ni saja. Apa dia? Nasfa'u. Ni dah fi'il mudhari' tu. Nasfa'u ni kami mengambil, merentap, mencabut, maksud dia. Okey, daripada perkataan sin fa ain. Sekejap, dia punya makna dia lah yang lebih dalam. Jadi contohnya kalau dia kata safa'a aliyun khalidun, maksudnya apa? Telah menampar ataupun telah menumbuk atau menendang atau terkajam Ali akan Khalid. Macam tu. Safa'ah tu maknanya macam itulah, benda yang sangat-sangat brutal dan ganas buat. Jadi Allah kata nasfa'ah ni dengan tambah dua taukid, apit, depan belakang, maknanya tak ada maaf bagimu. Macam tu. Tak ada maaf bagimu. Hancur habis. Siapa yang akan buat ni? Kami sendiri. Disebut kami maknanya siapa? Allah, maknanya Allah, malaikat-malaikat Zabaniyah tu yang ganas-ganas tu semua. Okey. Jadi terjemah dia apa? Pasti kami, apa dia? Kami tarik ataupun kami rentap. Itu maksud ganas dia, rentap. Pasti kami merentap bin nasiyah akan. Nasiyah ni ubun-ubun lah kita kata, ubun-ubun kepalanya. Okey. Dalam perkataan ni sebenarnya nasiyah ni antara makna dia dalam sudut psikologi. Ni di kepala kita ni, di depan ni kan, ubun-ubun antara sini, maksud dia sini. Ini kalau dulu ada satu kajian psikologi otak manusia kan.
bila dia punya kat sini dia adalah dia punya tu cenderung lihat banyak apa dia buat kejadian yang apa kan, memang dia macam tu. Lepas tu ada orang dia suka nak cederakan orang lah kan, sebab benda ni, ubur-ubur ni. Sebab tu Allah kata semua ni sebenarnya dalam genggaman siapa? Allah. Cuba buka surah Hud. Surah Hud surah 11. Surah Hud surah 11. Cuba tengok ayat 50. Ayat 56. Surah 11 ayat 56. Jumpa? Muka surah 228. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Perhatikan kalimah nasiyatiha kat situ. Ada kan? Itu sama mana ni? Nasiyah tu ubur-ubur, maksudnya ni kepala dia ni punya. Inilah yang arahkan dia apa dia nak buat sebenarnya. Jadi kita harapkan anak kita semua, siapa yang pegang, siapa yang jaga? Allah. Didik dengan cara yang Allah nak. Jangan sampai siapa yang pegang ubur? Siapa? Nafsu dan syaitan kita. Rosaklah. Jadi kata Nabi ini, dia kata sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, dialah Tuhan aku dan Tuhan kamu. Dan tak ada satu makhluk pun melata di alam ini, harimau ke apa saja, illa huwa akhizun bi nasiyatiha. Ni nasiyatiha, melainkan dialah yang memegang ubun tu, yang menyebabkan satu makhluk tu cenderung untuk buat sesuatu. Contohnya harimau kan, tiba-tiba harimau pun biasanya dia makan orang, tengok kita tak makan. Sebab kita doa macam mana? Jadi kita boleh doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Segala puji aku berlindung kepada Allah dengan kalimah Allah yang sempurna, kan, daripada keburukan semua makhluk dia. Sebab apa? Dia yang pegang semua ubur-ubur dia tu. Jadi daripada dia nak ni, dia boleh tak jadi buat. Sebab Allah yang pegang semua makhluk ni, binasihatiha. Jadi di sini kata Nabi ini, kata ma min dabbati, tidak ada satu makhluk pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku lah di atas jalan yang lurus. Maknanya apa? Kita harapkan Allah, kan, yang pelihara kita punya ubun-ubun kepala ni, yang memandu kita nak ke mana ni, ke atas jalan yang lurus. Itu juga yang kita harap. Sebab itulah macam mana pun ibu lahirkan anak, kan, belum tentu lagi anak ikut, kan. Sebab kadang-kadang kita ni salah fikir. Kita nak anak ikut kita, betul? Ya ke? Kita pegang ubun-ubun dia ke?
Kita nak kita semua masyarakat anak ni sebenarnya ikut siapa? Ikut Allah. Itu boleh tempat. Bila ikut kita tu tak puas hati tu, tak nak ikut. Kamu ni belum tentu apa yang kamu nak tu betul. Tak tentu lagi. Tapi apa yang Allah dan Rasul ajar pasti benar. Yang itu yang kita nak kadang. Kadang kan dalam bab dunia ni kan, kita harap dia jadi ni, tak nak. Tak apalah. Tapi yang penting dia masih ikut Allah dan Rasul. Dia taat dengan Allah, dia tak buat maksiat. Itulah dia. Jadi itu kita kena ajar apa? Kat situ. Kadang-kadang salah cara kawan ke kan, ataupun ayat ni lah dia ajar kita. Akhirnya manusia semua dalam siapa? Genggaman Allah. Jadi kita senang apa dia? Semua ajarlah jadi hamba Allah sebenar-benar. Hajar je orang yang bertakwa, itu pasti selamat. Jadi kemudian ayat seterusnya, ayat yang ke 16. Jadi orang-orang yang tak yakin Allah melihat ni, dia buat maksiat semerono saja, dia pasti akan kena rentak dia punya ubur-ubur nanti di akhirat. Dan seterusnya ayat yang ke-16. Kita sempat habiskan ya, insya-Allah saya ringkaskan. Ayat 16. Nasiyatin. Jadi di sini ada satu disebut al-istisna, iaitu pengasingan. Bukan semua. Kan? Bukan semua kepala ni akan direntak macam tu. Tapi hanyalah siapa? Okey. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Okey, ni ayat 16. Jadi siapa yang akan direntak ni? Yang sifat dia, ni sifat dia. Dua. Jadi sifat kepada nasiah yang Allah akan seksa ni bukan orang yang siddiq dan orang yang beramal, tapi orang yang nasiah. Nasiyatin, iaitu, jadi kita tembak iaitu ubur-ubur siapa? Kazibatin, yang kazibah, berdusta, orang yang berdusta. Dia tak sebut kafir kat sini. Ada terjemahan lah kan? Orang yang berdusta. Lagi khati'ah. Sifat yang kedua yang khati'ah apa? Khata'ah, yang bersalah, yang buat salah tapi tak taubat. Jadi kazibah ni apa? Dustakan apa? Dustakan kebenaran. Dah sampai dah hujah dia, dah ditegakkan hujah, dia bohong, dia tak nak ikut. Dia main-mainkan, dia mendustakan kebenaran dan dia pun berbohong. Itu pertama. Dan ni cenderung kepada apa? Kekufuran. Dia jadi jatuh, boleh jadi tentu kafir. Bila dia dustakan kebenaran. Dan yang kedua, dan dia buat salah, kemudian dia tak sempat taubat. Dia pun sendiri tak nak taubat. Inilah yang akan direntak nanti. Nasiyatin. Ini dua ni sifat. Sifat pertama, sifat ke dua ni. Okey. Faliyad'u nadiyah. Kemudian faliyad'u, maka yad'u nadiyah. Okey, di sini adalah satu bentuk cabaran. Allah cabar dia. Allah cabar siapa ni? Antaranya Allah cabar Abu Jahal tu dan orang-orang kafir semuanya. Sekarang ni kamu rasa kamu hebat, jadi maka 16, 17 kan? 17 tu ya? Maksud 17. Faliyadu, maka hendaklah apa ni?
Yad'u. Kalau nak bagi habis. Kata apa? Maka hendaklah apa? Yad'u apa? Ia memanggil Nadia apa? Ni dua kalimah ni, Nadiyahu. Kaumnya ataupun ni sebenarnya Nadia ni dahulu Abu Jahal ni, dia kalau jumpa dia punya geng-geng dia dekat, nama dia Darun Nadwah. Ada satu tempat di Mekah tu, tempat mereka buat meeting kan, macam mana nak apa orang kata, rosakkan perancangan Nabi, macam-macam kat situ. Nama tempat tu, nama disebut dia Darun Nadwah. Darun Nadwah ni. Darun Nadwah ni siapa yang bina ni? Moyang Nabi lah yang bina. Dia yang bina. Siapa dia? Fihr tu. Apa namanya? Bani Hashim lah ni, keluarga ni. Ni Darun Nadwah ni salah satu tempat yang diamanahkan untuk mereka orang Quraisy jaga. Jadi Darun Nadwah ni ibarat apa hari ni? Bangunan apa hari ni? Bangunan parlimen lah. Ni macam ibarat hari ni bangunan parlimen kerajaan kan. Ni mereka dulu ada ni, Darun Nadwah. Tempat orang-orang elit buat perancangan macam-macam. Jadi sekarang ni fal yad'u Nadia. Hendaklah ia memanggil Nadia ni, orang-orang atau kaumnya, orang-orangnya, pengikut-pengikut dia ni, geng-geng dia. Dan Allah pula sanad'u az-zabaniyah. Nad'u az-zabaniyah. Dan kami akan pemanggil malaikat, nama dia Zabaniyah. Ada berapa Zabaniyah ni? Kelak kami panggil malaikat Zabaniyah. Jadi perkataan Zabaniyah ni, dia daripada perkataan yang bukan biasa-biasa lah. Malaikat Zabaniyah ni sendiri, perkataan dia daripada perkataan Zabana tu. Apa makna Zabana? Zabana ni maknanya pemukul. Memang kaki pukul. Memang malaikat ni kerja dia memukul. Zabana maknanya apa? Sepak tumbuk. Itu maksud Zaban. Bonza. Jadi kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Sifat dia memang dicipta untuk menghentam dan menghapuskan, menghancurkan. Cuba bayangkan sekarang ni kalau kita tengok Allah cipta makhluk dia yang tak adalah sifat memang Zabaniyah. Allah cipta gajah je kan, gajah tu ada macam-macam kan. Tapi kalau Allah sekarang ni letak, dorong ubun-ubun dia untuk hancurkan, hancur tak? Gerun tak kita tengok? Seekor je cukup lah, habis ni. Kalau dia lalu kat jalan ni, habis kereta semua kot. Seekor je kan. Itu gajah je baru kan. Jadi ni Allah cipta khas malaikat dia. Ada malaikat Allah cipta khas untuk untuk ni, untuk menghancurkan secara khusus. Jadi Zabaniyah ni ada berapa ni? Ni antaranya maksudnya penjaga neraka tu. Ada berapa? 19 kalau kata. 19 je. 19 macam mana? Wallahualam. Banyak mana? 19 batalion ke? 19 year ke? Apa? Kita pun tak tahu. Cuba tengok surah Al-Muddathir, surah 74. Ayat terpanjang dalam surah ni apa? Ayat apa? 31. Start daripada ayat 30. Jadi Allah bagi number kat situ. Jadi ketika ni mereka ni di dalam neraka ni apa? Alaiha tis'ata ashar.
pengawal dan penjaganya adalah 13 malaikat. Jumpa tak? Ayat 30. Ayat 30 surah 74. 74 ayat 30 sampai 31 tu. Alaiha 19. Padanya neraka itu ada 19 malaikat. 19 apa? 19 malaikat tu maknanya satu-satu ke? Ataupun 19 batalion ke? Tak tahu. Banyak pandangan. Jadi bila dengar ni, Abu Jahal dengar ayat ni, dia orang gelak-gelak. 19 ni kita tengok apa ramai kata. Dia main-mainkan ayat ni. Inilah dia. Ayat ni sebenarnya menemplak. Memang Allah saya nak uji, nak tengok supaya dia bertambah keras hati. Kamu panggil kamu punya dan menolong dia ramai kan? Semualah. Lalu Allah kata kami akan panggil dah banyak. Dan mereka pula tahu. Tiba-tiba Allah beritahu pula angka dia 19 je malaikat tu. Jadi mereka bertambah sombong dan main-mainkan pula 19 je. Kita daripada beratus-ratus ni kan. Dihantar serang Nabi berapa orang? Perang Badar berapa orang? 1000. 19 je tu. Main-main. Jadi dan Allah kata wa ma ja'alna. Kenapa Allah kata macam tu saja nak uji sebenarnya. Ayat yang ke-31, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Tengok. Dan tidaklah kami jadikan penghuni neraka itu, yang jaga neraka itu, melainkan adalah para malaikat. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka melainkan sebagai fitnah, ujian saja, nak test je. Lillazina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, dan liyastaiqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imanan, dan juga untuk menambahkan keyakinan terhadap orang-orang yang diberi kitab dan menambahkan keimanan bagi orang-orang yang beriman. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minin, dan tidaklah orang-orang yang diberi kitab dan orang beriman itu ragu-ragu. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun, dan supaya orang-orang yang dalam hati dia ada penyakit itu berkata, dan orang-orang yang kafir berkata, maza aradallahu bihadza, masalah apalah tujuan Allah buat macam ni, perumpamaan ni 19 malaikat ni. Dia memperlekehkan angka tersebut. Kadzalika yudillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha' wa ma ya'lamu juduna rabbika illahu. Demikianlah Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan tidak ada yang tahu hakikat sebenar tentera Allah ini melainkan hanya dia saja. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan tidak lain ia merupakan peringatan untuk semua manusia. Jadi cerita tentang benda gaib malaikat Allah ni adalah satu bentuk peringatan untuk kita. Dan yang terakhir apa dia? Kalla la tuti'hu. Jadi kesimpulan yang Allah beri pada orang beriman pula. Jadi ini ancaman bagi siapa? Orang yang ingkar ni. Tidakkah dia tahu aku melihat semua dia buat? Aku akan tarik ubur-ubur dia. Ubur siapa? Orang yang berdusta ni dan dosa ni. Dan dia akan panggillah tentera mereka semua, dan aku akan panggil malaikat Zabaniyah ni. Dan bagi kamu yang beriman, apa dia? Janganlah terikut dengan perangai apa dia? Mereka ni. Apa dia? Berdusta dan cenderung kepada dosa ni. Kalla. Kemudian Allah kata la tuti'hu, kan? Wasjud wa iqtarib. Okey, terakhir kita tengok sama juga makna dia, sekali-kali tidak. Kalla, maknanya apa? Sekali-kali tidak.
Jadi ingat, setiap kali kita terjemah sekali-kali tidak, dia ada makna dia. Iaitu maksudnya apa? Jangan ikut konteks. Macam ni, sekali-kali tidak. Apa dia? Ni terus bagi jawapan kat sini. Nampak? La tuti'hu. Ada konteks, jelas. Macam yang ni, tak ada konteks, jadi ada takdir dekat sini. Jangan bersikap demikian. Jadi yang ni mana apa? Sekali-kali tidak. La tuti'hu. Janganlah tuti'hu apa? Engkau taat ataupun ikut. Engkau taat kepadanya. Kepada siapa ni? Musuh ni, iaitu Abu Jahal. Dan juga siapa yang sama perangai dengan dia. Jangan ikut perangai tu. Halang kebaikan tadi, mendustakan kebenaran, berpaling daripada ketakwaan. Ya, jangan ikut perangai orang kafir tu. Dan apa yang patut kau buat? Wasjud, dan sujudlah. Sujud ni maknanya apa? Sujud ni sebenarnya, bila sebut sujud maknanya patuh perintah Allah. Patuh perintah Allah dengan penuh rasa rendah dan hina diri di depan Allah, dan hina di hadapannya. Inilah maksud sujud tu. Rokok je, separuh lagi sujud, daripada sujud rokok. Tapi ketaatan mutlak, kepatuhan sebenar hamba tu apa dia? Sujud ni maknanya tu. Sebab itulah bila dalam Quran sebut sujud ni, dia ada satu sujud secara fizikal, satu lagi sujud secara dalam. Barangkali ada orang sujud fizikal saja, tapi hati sebenarnya apa? Sombong. Tak jadi. Ni maksudnya bukti kepatuhan mutlak, iaitu apa? Dia rasa hina dan rendah diri, kerdil di depan Tuhan. Itulah sujud maksud dia. Lepas itulah kita letak anggota kita paling mulia, apa dia? Dahi kita ni, kepala ni kan, apa-apa jadi ini yang kita lindung kan. Tapi sekarang kita tolak benda tu, kita letak ni ke mana? Paling bawah, sujud. Dan yang kedua, wa qatarib, dan iqtarib, dekatkan diri kepadanya, kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Jadi kesimpulan ni cuba kita tengok, dekatkan diri ni penting. Sujud dan dekatkan diri tu gabungan dua-dua. Kita tak mungkin boleh dapat sujud kepada Allah dengan sempurna, melainkan kita kena taqarrub, disebut taqarrub ilallah. Macam mana cara nak dekatkan diri kepada Allah? Cuba tengok surah 11. Ya, surah 17. Surah Al-Isra. Ayat 79. 78, 79 ni dulu. Kemudian nanti kita tengok lagi satu surah. Ni jalan untuk kita betul-betul dapat lakukan dua ni, sujud dan dekatkan diri ni. Inilah amalan yang kita kena buat. Pertama surah 17 ayat 78 hingga 79. Ayat 78 hingga 79. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 78 79. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr.
Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ini antara amalan taqarrub kepada Allah, jaga solat pertama. Jadi dirikanlah solat pada dulu kisyams, pada waktu gelincir matahari, ila ghasaqil lail, sampailah waktu malam. Apa makna dia ni? Wal Qur'an al-fajri. Jadi akimi solat di dulu kisyams tu, solat zuhur dan sampai asar. Solat zuhur sampai asar. Jaga solat. Inilah selagi mana kita boleh jaga ni apa? Kita dekat dengan Allah ni. Sampailah malam, iaitu maghrib dan isyak, dan kemudian wa Qur'anal fajri. Apa tu? Quran pada waktu fajar, maknanya solat subuh. Jadi sebab tu kita solat subuh disukailah, sunnah sebenar baca panjang Quran. Sebab apa? Bacaan pagi inilah disaksikan oleh siapa? Malaikat. Masa ni malaikat subuh baru turun tu. Banyak tu. Nak tengok, nak catat permulaan amalan seseorang hamba. Jadi ini orang kata start up untuk hari dia nanti baik semua sampai petang. Ni pertama. Dan kemudian waktu malam pula, wa minal lail, waktu malam hari buat apa? Fatahajjad bihi, maka bangunlah tahajud. Ni panggil tahajud. Tahajjada, bukan hajat. Hajat tu ha pedas. Simpul ni. Tahajjadan ni maknanya apa? Dia tidur kemudian dibangun. Itu namanya tahajud. Tahajud mesti tidur dulu, betul baru bangun. Tapi kalau tak tidur-tidur, bangun je, tak tidur langsung, itu bukan tahajud. Itu namanya qiyamul lail lah, bangun malam terus je. Tahajud maksudnya dia tidur dan dia paksa diri nak bangun, itu baru tahajud. Dalam keadaan dah tidur syok kan, lawan paksa, itu tahajud namanya. Dapat pahala macam tu. Beza kan? Kena bezakan. Jadi lawan kita rasa seronok tidur penat tu, bangun, tu namanya tahajud. Ada keistimewaan sendiri, tengok. Dan Allah kata apa? Dengan buat ni, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan Nabi paling suka buat ni. Dan mudah-mudahan apa dia? Tuhan engkau bangkit engkau nanti dalam keadaan engkau dapat kedudukan yang terpuji. Inilah yang kita doa pada Nabi, maqam mahmud tu, terpuji. Dan lagi satu ini, banyakkan solat. Jaga solat semua kalau boleh. Solat nafilah buat sebaik-baiknya. Dan yang kedua, banyakkan berdoa. Dalam surah 40 ayat 60, ini jalan nak dekat dengan Allah. Waqtarib tu banyaklah merayu pada Tuhan, berdoa. Allah paling suka. Allah suka hamba dia banyak doa pada dia. Surah 40 ayat 60. Surah 60. Bahkan ada hadis yang lain, Nabi kata, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Nabi kata dalam hadis dia kan, man lam yas'alillah yaghdab alaih, atau kama qala, lebih kurang makna dia. Surah 40 ayat 60. Nanti kita tutup hadis ni. Okey. Jumpa surah 40 ayat 60 tu. Okey, baca ini surah akhir. Ada warning dah tu. Sorry ini lambat, saya nak habiskan pula saya. Okey. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Biasa dengar kan? Dan Tuhan engkau berfirman, Tuhan kamu firman apa dia? Arahan Allah. Maknanya doa je dapat pahala dah. Bila kita suka doa je, tak kisahlah doa benda-benda simple pun, ya Allah, tolonglah bagi aku kekuatan nak minum air ni. Simple je kan?
Ya Allah bagilah kenyang. Simple je, pahala dah. Sebab apa? Kita dah buat perintah Tuhan. Jadi doa hukum dia wajib. Bukan tunggu masa perlu, terdesak baru doa. Tak. Allah suka sangat. Dia tak macam kita. Kita ni orang si minta, mula-mula okey. Baik macam mana pun, lama-lama menyampah, betul tak? Dia lagi dah lah tu kan. Sebab kita manusia lemah, masing-masing ada hak dia. Tapi Allah ni kan, Allah yang suruh minta kat aku, dan inilah benda yang paling Allah suka. Paling Allah suka. Bahkan siapa tak minta kat Allah, boleh sebabkan Allah benci dia. Tengok dalam hadis ni dia kata apa? Man lam yasalillah, siapa yang tak minta pada Allah, yaghdab alaih, nescaya Allah akan murka kepada dia. Siapa yang tak minta kat Allah, nescaya Allah murka kat dia. Dan Nabi kata dalam hadis lain, orang yang paling lemah, yang jauh daripada Allah ialah orang yang paling malas doa. Bayangkan, banyak doa ke, rajin ke, malas? Kadang-kadang kita banyak apa dia? Banyak kongsi masalah dengan siapa? Dalam WhatsApp tengok dia punya apa, WhatsApp tu ada apa? Status. Kan? Kalau meniaga tak boleh, macam-macam masalah semua dan dia nak buat habis status dia. Kat Facebook lagi. Akhirnya apa? Manusia je jadi tempat dia punya sandaran. Ni benci Allah kat orang macam ni. Tak. Biarlah orang tak tahu masalah kita rahsiakan, kita hanya pada Allah. Oh, ini lagi hebat, ini lagi orang yang paling tinggi darjat. Inilah orang yang paling dekat dengan Allah. Jadi tanda kita dekat Allah, cuba tengok kita punya hubungan kita macam mana sosial. Masalah banyak kita ngadu kat Allah ke kat orang? Itulah tanda dekat ke tak. Wasjud waqtarib. Okay? Jelas mudah-mudahan kita jadi orang yang Nabi ni. Sebab tu dah Allah kata dalam ayat tu, apa dia? Ud'uni astajib lakum. Kemudian yang Allah kata, berdoa pada aku, minta, pasti aku akan perkenankan untuk kamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ibadahnya, doanya kepada aku, pasti akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina-dina. Oh, ni menakutkan. Jadi pasal dia tak nak doa, sombong Allah kata. Kan? Dia akan masuk neraka dalam keadaan hina-dina. Jadi sebab itulah dia tengok balik pada hadis ni. Dia baca dah hadis ni sebagai penutup. Ni cara nak dekat kepada Allah, paling banyak berdoa. Lagi banyak doa, lagi orang tu kuat dan dekat dengan Allah. Kita baca kata Nabi ni, amaran. Siapa yang malas nak doa minta pada Allah, kata Nabi, man lam yas'alillah. Baca, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tak minta pada Allah, malas nak minta pada Allah, nescaya Allah murka kepada dia. Jadi mudah-mudahan kita jadi orang yang sangat banyak mengadu pada Allah. InsyaAllah sampai sini dulu. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.